Alright guys, kali ni aku nak ranking Glongso manakah yang paling best. Sebelum tu guys, kalau korang suka naik Glongso, jangan lupa tekan button like dan tekan button subscribe. Okay, Glongso yang pertama ni guys. Ini kalau aku main Glongso ni, turun-turun je dah masuk alam lain weh. Ini gaya dah macam bukan Glongso lah ni. Ini gaya macam nak bunuh diri dah ni. Ni bukan Glongso tau ni. Tapi aku pernah nampak Glongso ni dekat waterfall. Tapi janganlah ya. Kan tak pasal-pasal pula mati pula kat situ. Wah, best ni Glongso ni. Turun-turun dah kena cium dengan pokok. Kena cium tu okey lagi guys. Cuba korang bayangkan kalau tengah tengah-tengah tepat. Glongso ni nampak macam seram je. Tak payahlah 7. Siapa tu nak main Glongso kat situ? Ini Glongso dekat alam mana ni? Aku tahu guys. Ini Glongso mesti dekat dalam bedroom ni. Ini kaki tengok DVD ni. Glongso sepatutnya dekat ni tau, kolam ke, dekat macam apa, water park tu kan. Dekat situ ke. Mana ada Glongso dekat laut? Tak pasal-pasal turun je daripada Glongso tu dah kena makan dengan jerung. Apa tak mampus? Ini tempat yang untuk kisah-kisah kentang, kisah-kisah apa sayur lah kan. Apa tak kesian dekat budak ni? Kau tengok muka budak ni. Aku harap adik ni okey lah ya. Tak adalah tak pasal-pasal esok tak datang sekolah sebab bontot berdarah. Apa yang kau merepek ni syaitan? Aku rasa fitnah ni semuanya teruk-teruk lah weh. Kau ingat apa? Ini yang untuk OKU, ini yang tak OKU macam tu. OKU pun tak nak lah turun Glongso macam ni. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Aku suka main taman. Tapi kalau malam-malam macam ni seram lah juga. Tak pasal-pasal pula pocong tengah main sama-sama dengan aku. Korang nak aku ranking apa lagi guys lepas ni? Cuba korang komen dekat bawah.